Bangun pagi-pagi korang boleh breakfast dekat sini, tingkat 3A dekat The Terrace Garden. Makanan orang putih ada, makanan Melayu ada, macam-macam jenis mie ada, makanan ringan pun ada. Jadi korang pilihlah makanan apa yang korang nak. Yang special dekat sini, breakfast dia daripada 7 pagi sampai 12 tengah hari. Serius cakap, makanan kat sini sedap tak poremnya. Tambah dengan pemandangan kampung yang cantik. Dan memang Hidup ini Terlampau random. perut pun dah kenyang. Sekarang masanya untuk aku tunaikan janji kat korang. Kita naik Sky Tower, tengok suasana waktu pagi. So ini adalah Sky Tower. Suasana Sky Tower di waktu pagi. Di setiap penjuru ni ada binoculars yang kita boleh tengok attraction yang ada dekat Melaka. Sebab Sky Tower ni adalah center of Bandaraya Melaka. Kita boleh tengok tempat-tempat menarik di sekitar Bandaraya Melaka menggunakan binoculars. Terus terang aku cakap, experience dan pengalaman di sini korang takkan dapat dekat tempat lain. Sebab Sky Tower ni adalah antara bangunan tertinggi di Bandaraya Melaka. Alhamdulillah settle dah aku bercuti dekat Swiss Garden Hotel Melaka. Kita nak check out dan kita bergerak balik. hati-hati right bang. Sekarang kat Tok Air Keruh Melaka nak balik Seri Kembangan. So jangan lupa follow aku untuk next vlog yang akan datang.